Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedarlah bahawa kita ini hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah Rabb bagi kita. Allah yang mencipta kita. Allah lah Khalik, kita lah makhluk. Kita hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha berkuasa. Kita lemah. Kita tidak mempunyai daya dan upaya kecuali dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah memerlukan kita. Kita harus mengabdikan diri dan sembah Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang Allah kehendaki. Kita tahu kita mungkin lalai, kita mungkin terlupa, tapi Allah memberi peluang untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rebutlah segala peluang untuk kita bertaubat, untuk kita insaf dan tinggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan mohonlah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan pandang kita dengan kasih sayang bila kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.